Kalau dekat overseas, betul memang akan ada penyokong yang buat masalah. Tapi cara mereka akan kena pasti dan juga hanya pesalah yang dihukum. Kenapa dekat Malaysia ni semua orang boleh kena hukum? Kenapa? Alif nak tanyalah untuk semua peminat bola sepak Malaysia. Macam mana kita nak kenal Selangor Ultra? Dia ada tatu ke? Ataupun muka dengan rambut dia lain daripada orang lain? Tengok jantina ataupun dia pakai jersey Selangor. Ataupun jari dia nampak kasar sebab dia bawa gendang dan main drum. Susah bukan? Sebab bagi Alif, semua peminat bola boleh dilabel Ultra jika mereka datang ke stadium. Jadi untuk Selangor FC, please lah respect the fans. Peminat-peminat ni yang pergi ke Kuala Terengganu dengan menggunakan duit sendiri, bas RM80, tempat tinggal duduk homestay ataupun duduk dekat rumah member Terengganu yang korang benci, ataupun duduk tepi jalan sambil tunggu game, makan dan minum sendiri, beli tiket RM24, semua sendiri. Love for Selangor FC. Tapi ini cara kelab membalas balik apa yang mereka telah korbankan.